Assalamualaikum dan salam sejahtera. Air, satu sumber yang sering kita gunakan setiap hari. Kita mandi dengannya, kita minum daripadanya, dan juga kita bergantung kepadanya untuk meneruskan kehidupan. Namun, pernahkah kita terfikir bagaimana jika suatu hari nanti paip yang kita buka tidak lagi mengeluarkan apa-apa? Maka penggunaan air secara berhemat perlu dijadikan satu amalan dan tanggungjawab bersama dalam memastikan sumber air terus terpelihara untuk generasi akan datang. Dia, kau dah kenapa biarkan air tu terbuka macam tu je? Alah, biarlah. Dia tu namanya pembaziran air. Kalau kau tak nak guna, kau tutup je lah dulu. Yelah, aku tahu aku salah. Dalam kehidupan seharian, ramai antara kita membazirkan air mengalir tanpa henti ketika membasuh tangan, memberas gigi dan sebagainya. Walaupun tempohnya hanya beberapa minit, namun air yang mengalir secara berterusan sebenarnya membazirkan sejumlah air bersih. Kenapa keluar lagi air? Bocor kot. Tak apalah, sikit je tu. Kebocoran paip walaupun hanya setitis demi setitis boleh menyebabkan pembaziran air yang berpanjangan. Hakikatnya, kebocoran yang tidak dibaiki dengan segera boleh menyebabkan kehilangan air yang banyak. Sikap tidak peka terhadap masalah kecil inilah yang menyumbang kepada pembaziran secara senyap. Wawa. Apa? Kecil sangat barang yang kau basuh tu. Tak padan dengan air yang kau guna. Lah, habis tu aku kena guna apa? Kau tak ada lah air dalam baldi. Jimat sikit. Oh, kalau macam tu, kau tolong ambilkan baldi jap. Okey. Penggunaan hos air secara berterusan ketika mencuci dan membersihkan peralatan juga merupakan satu bentuk pembaziran. Air dibiarkan mengalir tanpa kawalan walaupun tidak digunakan sepenuhnya. Maka, penggunaan baldi mampu mengurangkan penggunaan air dengan lebih berkesan tanpa menjejaskan kebersihan. Nah, baldi. Kau cakap dengan siapa tu? Tanpa pengurusan yang bijak dan sikap bertanggungjawab, kita berisiko berhadapan dengan masalah kekurangan berkalan serta kemerosotan kualiti sumber air pada masa hadapan. Oleh itu, mulakan hari ini dengan mengambil langkah proaktif bermula dari rumah, sekolah dan tempat kerja. Tutup paip selepas digunakan, periksa dan baiki kebocoran air serta mengamalkan penggunaan air secara berhemah dalam aktiviti harian. Ingat, setiap tindakan kita pada hari ini membolehkan sumber air kita kekal terpelihara dan dapat dinikmati secara berterusan.